Okay, kita start masak. Berapa ya cik? Sedihnya. Okay, start lagi. Ini tak spaghetti dia nak. Sumpah yang melekat dulu. Okay guys, kita nak masak spaghetti instant. Ini tak yang spaghetti instant dulu ya kan? Betul lah kan daripada makan Maggi. I think ini lah penyelamat saya daripada sini. Tapi ni kita malam okay, sekarang air letak. Tadi instant 10 minit je benda ni. Sekarang kita just masak-masak. Okay lah for ni masak. Dalam ni macam ni. Kita je. Ni dia bagi 4 topping. Sebab ni aku isi carbonara kot. Yes, carbonara. Dia ada topping lain, but it's okay. Kita letak sini topping. Apa ni? Bumbu-bumbu. Bumbu pasta. Itu bumbu. Cabai bumbu. Okay. Ni bukan yang apa. Tapi sedihnya tak apa. Siapa-siapa yang tengok ni mana-mana kilang yang dia ada buat apa yang dia ada buat instant punya makanan, bolehlah bagi kat saya biar saya review makanan korang. Sebab sekarang ni keadaan saya ni dengan tak ada peti ais, dengan tak ada mesin basuh sedih seorang kosong, kita ni baru berpindah buat. So kita ni baru budak-budak yang ni belajar berhari macam ni lah ya. Mengharapkan periuk ajaib ni yang dari selama punya. Okay, sekejap. Okay, kita tunggu dia menggagak dulu. Lepas kita tuas air lagi. Okay, kita tunggu. Masa kita tuas air lagi, kita tunggu menggagak dulu. Nanti kita tuas air. My best friend mati. Patah. Tengok ni. Ya Allah, arwah baik orangnya. Oh no. Tinggal 2. Ni apa ni mah? Patah. Terima kasih kerana sudah banyak berjasa. Ya Allah, macam tu je riwayat dia. Banyak berjasa ni, ke mana-mana dia je best friend saya. Sumpah lah. Patah. Tolong bagi sponsor Tripod. Siapa nak jadi best friend saya, belilah Tripod. Sebab dia berada di mana-mana sahaja. Susah senang saya bersamanya. Banyak tolong saya Rika.